Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba madu taibah yang mempunyai tekanan gas yang kuat. Jadi pengguna harus berhati-hati ketika membuka madu taibah, kerana sebahagian madu taibah ni mempunyai tekanan gas yang kuat. Jadi salah satu tipnya kita harus sejukkan dulu dengan ais ataupun kita masukkan ke dalam peti sejuk selama 5 hingga 10 minit lah. Nanti gas tu akan reda. So ledakan yang kuat tu disebabkan madu yang kita packingkan ni adalah madu yang masih fresh lagi, jadi fermentation itu berlaku. Dan madu ni sebentar lagi dia akan membuak keluar. Sebab tekanan tu akan masuk ke dalam botol, akan menghasilkan buih dan akan keluar semua. Sekejap lagi dia keluar tu. Ledakan bagus tu. Jadi perkara ni berlaku disebabkan tekanan gas yang berlaku fermentation, dia menekan ke bawah botol dan menghasilkan tekanan yang tinggi dan membuatkan madu tu akan naik ke atas. Tapi insyaAllah madu ni masih lagi fresh dan boleh dimakan. Cuma kena tuangkan sebahagian ke dalam gelas dan kemudian biarkan buih itu tenang semula, dia akan jadi madu semula. Dan insyaAllah madu kami ni memang kami jaminlah madu yang berkualiti dan yang masih segar, insyaAllah. Dan tuan-tuan boleh tengok dalam botol kontainer ni, daripada bahagian bawah ni ke atas ni adalah buih dia lah. Selepas kita tuangkan semula, sebab tekanan dia masih tinggi, dan bahagian bawah adalah madu. Dan buih ni akan menjadi madu semula, dan mungkin madu ni akan jadi setengah lah, insyaAllah. Jadi bagi siapa yang mengalami perkara macam ni, jangan risaulah. Perkara ni berlaku sebab madu yang kami masukkan dalam botol tu masih sangat fresh dan kami terus packing, dan dia seharusnya kita harus simpan dulu ke dalam satu bekas yang besar selama 2 hari baru kita boleh packing. Okay.